Reset dan kembali ke semi-pro. Itu cadangan bekas Ketua Pegawai Eksekutif TRW Kelantan FC Ahmad Muzakir Hamid merujuk pada kepincangan hampir majoriti pasukan Liga Malaysia berhadapan dengan kemelut kewangan meruncing. Untuk berlaku adil, situasi ini perlu diperbetulkan dan tidak salah anda jalan 10 tahun ke belakang terpaksa dinilai semula jika benar mahu selamatkan Liga Malaysia. Kita tengok 5 yang teratas, saya rasa tidak ada masalah dari segi kewangan. Kerana backup dia datangnya bukan juga daripada sponsor, kena ingat, tetapi backup dia berada di mungkin ada yang tempat-tempat yang tentu, antaranya kerajaan negeri yang tolong. Tetapi yang ke bawah kepada 5 yang teratas tadi mengalami masalah kerana suka mencari dana. Yang dana ni melalui sponsorship. Bila tidak ada penajaan di masa keadaan sekarang ekonomi gawat, kita boleh bayangkan di mana yang kelab-kelab untuk mengambil dana tersebut. Tambah lagi, liga kita tidak serancak dulu. Orang dah banyak condemn liga kita. Jadi apa yang perlu kita buat, kembali kepada semi pro. Hakikatnya kena kembali kepada semi pro, kerana bila kembali kepada semi pro, serah balik pasukan itu kepada pasukan persatuan negeri, maka sentimen negeri tadi menjadi nombor satu dan rakyat akan sokong. Sebab itu adalah sukan untuk rakyat negeri masing-masing. Tegas Muzakir, cadangan penswastaan gagal beri manfaat sama rata kepada pasukan domestik yang nampaknya masih melihat sentimen kenegerian lebih menarik untuk diketengahkan. Bagi saya adalah penswastaan sekarang ini gagal. Sebab apa saya kata gagal? Yang pertama, dia pergi dengan identiti bukan negeri. Dia pergi sebagai identiti kelab. Sebagai untuk kerap pada penyokong atau peminat, mereka tidak sangat menyintai pasukan yang ada pada hari ini kerana ia terkait dengan pasukan kelab, nama kelab. Jadi kalaulah kembali kepada semi pro, hantar balik pasukan ini kepada di bawah persatuan negeri, saya rasa sentimen penyokong daripada negeri ini akan jadi lebih ramai daripada hari ini. So kita akan dapat pelbagai benefit, di antaranya merchandise, jualan gate collection, tiket dan sebagainya. Jadi inilah yang kita mesti perjuangkan, bahawa untuk selamatkan bola sepak kita pada hari ini, kita mesti kembali kepada semi pro. Walaupun tidak 100% untuk ke semi pro, tetapi kita boleh reset balik kepada peringkat-peringkat untuk semi pro. Malah jika niat penswastaan ini demi membuka laluan kepada kelab dari Malaysia untuk bersaing di peringkat tertinggi Asia, itu tidak membawa sebarang makna andai liga asal kelab tersebut semakin pincang kerana tidak mampu menanggung beban dan syarat penswastaan itu sendiri. Bagi saya, kita lupa dulu pentas internasional ataupun Asia kerana kita terkait dengan pelbagai masalah. So kita fokus liga kita dulu. Baiki liga kita dulu. Kuatkan liga kita dulu, biar penyokong datang memberi sokongan yang padu dulu, barulah kita memikirkan untuk pergi ke lebih tinggi peringkat internasional ataupun Asia. Sedangkan kita masuk hanya kalau bertanding pun untuk cukup syarat saja, untuk memenuhi jadual. Kita tak pernah peringkat ke separuh akhir pun sekali ke peringkat-peringkat internasional. Jarang berlaku sajalah 2-3 tahun yang saya ingat ini tidak pergi ke tahap tu.